you like kopi? Kopi O, kopi C. Dekat tangan aku ni ada dua biji Samsung yang terbaru. Nombor satu, Samsung A57. Fokus dia pada kamera. Lagi satu, Samsung A37. Fokus dia pada gaming. Jadi apa yang menarik dekat dua biji phone Samsung yang terbaru ni, mid-ranger tau. Jom aku tunjuk. Yang pertama, kita cerita pasal body dia dulu. Okey, Samsung A57 dan juga Samsung A37. Kali ni dia datang dengan body yang lagi nipis berbanding tahun lepas punya. Okey, kalau katakan korang ada Samsung A series tahun lepas, boleh letak sebelah, memang nampaklah dia punya nipis. Dia punya body kedua-duanya yang aku pegang ni adalah berkilat. Okey, boleh nampaklah muka korang dekat sini. Dan border dia adalah matte. Okey, ini dua-dua benda ni menampakkan lagi kepremiuman dia. Kita pergi dekat bahagian pertama dulu. Okey, Galaxy A57, slimmest Galaxy ever. Okey, dia tunjuk, nampak tak? 7.4mm A56, chocolate bar A57, nampak tak? 6.9, lagi nipis babe daripada A56. Ada pen 13mm dan ada kad Uno 7.5mm. Yang kedua, Galaxy A57 lagi adalah Nightography. Nampak? Siap ada langsir hitam babe. Jadi sekarang ni kita dekat dalam bilik gelap dia. Okey, brother ni akan buat demonstrasi macam mana night mode Samsung A57 berfungsi. Okey, sub satu kali, nampak macam biasa betul. Dia akan pusing-pusing sikit kejap lagi. Alright. Nampak tak? Dia semakin menerangi yang orang kata warna pink-pink tu. Alamak. Jadi di situlah menunjukkan kehebatan night mode. See what your eyes can see. Maksudnya nak cakap Nightography dia memang terang. Seterusnya ada pula bahagian ini dia, Galaxy A37 5G step into the cold. Apa lagi? Cold ni maksudnya faster, ngam, RAM performance untuk main game. Okey, nampak? Galaxy A57. Okey, ada dua orang tengah cash main game. Dekat sini ada bahagian demo set. Okey, ini dia tunjuklah apa upgrade yang dia ada. Okey, macam-macam dia tulis kat situ. Dan dekat bahagian bawah ni adalah pilihan casing original dia. Okey, warna purple ada, hijau ada. Okey, ini yang boleh letak kad bank mungkin kat atas Shengo kat sini. Dan ada juga showcase earbuds yang dah pun keluar. Jadi ini adalah tiga warna Samsung A57. Okey, ini harga dia lah. Ada dua harga, 256 dengan 512. Dan ini Samsung A37 pula. Sama, ada dua harga tapi storage sama, RAM saja berbeza, 856 dengan 12256. Seperti mana yang korang nampak, ini adalah gambar siang. Okey, dan ini gambar malam. Memang menariklah Nightography daripada Samsung A57 kali ni. Jadi itu sajalah video aku pasal dua biji Samsung yang terbaru. Namun macam biasalah, apa pendapat korang? Samsung A57 ataupun Samsung A37 pun dah cukup? Komen.